Kadang-kadang, jadi ejen hartanah bukan senang. Klien tak jawab, deal tergendala, bos tekan, income tak menentu, semua tu boleh buat kepala serabut. Tapi persoalannya, macam mana nak urus emosi bila tekanan tu datang serentak? Pertama, terima emosi tu. Jangan lawan perasaan stres, tapi kawal cara kita bertindak. Ambil masa sekejap, tarik nafas, tenangkan diri. Kedua, asingkan masalah yang boleh dikawal dengan yang tak boleh. Kalau klien batal, itu di luar kawalan. Tapi follow up skill kita, itu boleh diperbaiki. Ketiga, cari sokongan. Bercakap dengan tim, mentor atau kawan yang faham industri ni. Kadang-kadang, satu nasihat kecil boleh ubah cara kita fikir. Ingat, ejen yang berjaya bukan yang tak pernah rasa tekanan, tapi yang tahu macam mana nak urus tekanan tu dengan bijak. Emosi terkawal, tindakan lebih tajam hasil pun ikut berubah. Klik link di bawah untuk maklumat lebih lanjut.